Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini saya nak tunjukkanlah teknik dan cara macam mana kita nak gunakan solder. So ini ada mesin solder, solder set lah, sekali dengan dia punya tip pemanas. Okay, kemudian kita ada brush wire. So ini tujuan dia untuk cuci tip lah. Dan ni kita ada plug. Plug ni untuk bagi tambah lekat lah device yang kita nak solder. Dan ini adalah timah. Timah ni lah yang akan cair dan akan melekatkan komponen ataupun sambungan kita lah. Dan tambahan kita perlukan juga ini nama dia sucker, dia untuk menyedut lebihan solder tu. Okey. Kebiasaannya untuk solder-solder yang ada stand ni, dia akan ada bagi sponge lah kat sini. So kita kena letak air sponge ni. So tujuan sponge ni adalah untuk cuci tip agar tip tu sentiasa bersih. Okey, solder ni kita on dulu. Okey, solder ni dia ada banyak jenis lah dekat pasaran. Kita ada yang mahal, ada yang murah. So macam saya ni pakai brand Weller. Saya juga ada yang brand Hakko. Jenis yang ini kita boleh set temperature lah, kita boleh panas. Yang macam saya pakai ni boleh 430 macam tu lah. So tujuan dia lebih panas, lebih bagus lah untuk timah tu cair dengan kualiti kita punya solder tu lah. So kita check dulu, sang dah sampai 434 degree. So dah panas So kita cuci lah tip dia dekat sponge ni. So ni lah tujuan sponge tu. Tip ni kena sentiasa bersih supaya dia tak teroksidize. Okay, ini adalah solder tip cleaning paste. So tujuan dia untuk cuci tip ni lah, supaya tip tu kena sentiasa berkilat, baru senang timah tu nak mencair. Okay, sekarang kita test cairkan timah. Dia dah panas lah, timah dah cair. So setiap kali kita ada melekat, kita kena cuci lah tip ni. Okay, bersih. Okay, untuk hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak solder komponen. Macam yang saya pegang ni adalah diode. Saya nak solder dekat PCB board ni. So ada dua komponen lah, dua diode yang saya akan solderkan. So cara ni adalah kita kena bengkokkan kaki diode tu supaya kita boleh masuk ngam kat dalam lubang dia. So pastikan polariti tu adalah sama lah. Okay, kita masukkan. So masukkan sehingga seragam lah, seragam dengan yang diode yang lain ni, supaya nampak sekata. Okey, dia ternaik sikit. So bawah ni kita kena bengkokkan sikit kaki dia. Okey. Okey, ada satu lagi diode. Okey, yang ni pun sama, kita bengkokkan kaki dia macam ni. Dan kita masukkan kat dalam PCB. Kemaskan sikit. Dan kemudian kita bengkokkan sikit untuk kita lock position dia. Okay, sebab kita akan solder ni dekat bahagian bawah. So kalau kita terbalikkan PCB ni, kita takut dia jatuh lah. So seeloknya kita kena tampal dengan masking tape supaya tidak berubah lah position dia. Okay, selepas kita terbalikkan PCB, so kita
kemas-kemaskan sikit dan kita akan start solder kaki ni. So caranya kita ambil timah ni, timah kita cairkan sikit dekat tip tu, dekatkan dan kita cairkan dekat dengan kawasan kaki diode. So pastikan dia melekat pada PCB dan juga kaki. Okay, sudah dekat. Okay. So sekiranya macam kita nampak tebal sikit dia punya timah tu, kita boleh gunakan saka. Kita cairkan sikit dan kita sak. So dia akan cantikkan lah condition soldering. Sama juga dengan sebelah. Saya cairkan sikit dan kita sak. Nampak tak? So kita akan pergi ke diode yang nombor 2. Sama juga kita lekatkan dekat dengan timah, dengan tip dekat juga dengan kaki. Okey, sekarang dia dah cair betul pada kaki dan PCB. Okey, dia dah melekat dekat PCB. Macam ni. Okey, sekarang ada terlebih sikit. Sama juga kita kena guna saka. Okey, cairkan dan sedut. Sama dengan kaki sebelah sini, kita cairkan dan sedut. Okay, kemudian kita periksa sambungan. Okay, kalau dah pastikan dia okey, kita kena potong kaki ni. So kita dah boleh potong lebihan kaki diode ni. Kemaskan sikit lebihan potongan tu. Okay, kita berus supaya dia bersih. So ada nampak macam kotoran sikit hasil daripada panas tadi tu. Kita kena gunakan IPA. IPA ni chemical isopropyl alcohol. Sembuhkan sikit dan kita berus. Kemudian IPA itu akan kering. Okey, condition dah okey. Cuma ada lebihan sikit ni, saya akan potong. Okay, kita periksa dekat bahagian atas dia. So inilah condition dia. Lubang semua tertutup rapi dan melekat juga pada kaki dan PCB. Okey, seterusnya kita juga boleh buat sambungan kabel atau wire menggunakan solder. So caranya adalah kita kena kupas dulu wire ni. Okey, sehingga nampak teras dia. Okay, dan sama juga sambungan yang satu lagi kita kupas juga. Okay, macam ni, dan kita kemaskanlah teras ni. Okay, kita sapu sikit dengan flux di hujung wire ni. Okay, kemudian kita solder dekat wire ni. So
So pastikan dia mencair di keseluruhan copper ni lah. Okay, seperti ni ya. Okey, baik. Ada satu lagi cara di mana dia ni sesuai digunakan untuk kabel-kabel yang besar saja. Untuk kabel yang kecil tak sesuai. Cara yang tadi lebih sesuai lah. So cara ni adalah kita lilit macam ni. Kita lilit di bahagian copper ni. Okay, kemudian kita akan potong. So cara ni sesuai untuk kabel besar supaya dia cair rata ke keseluruhan copper. So seperti ni kita akan cairkan dan dia akan terus melekat. Kita akan letakkan plug kedua-dua bahagian ni. So saya tak ada jig, jadi saya cuma letakkan wire ni macam ni lah. So untuk mudah kita perlukan jig lah untuk pegang kedua-dua wire ni. So saya tak ada, cuma saya gunakan apa saja yang ada untuk kita pegang. Okay, dekatkan juga timah dengan wire. So tangan kiri saya pegang wire yang satu lagi, dan tangan kanan saya pegang solder. Cairkan sikit timah dan rapatkan wire. Kemudian kita letakkan timah yang cair tadi di wire. Okay, sekarang sudah melekat. Okay, itu saja. Kita periksa dia punya sambungan. Okay, melekat keseluruhan. Kita tarik pun dia tak tertanggal sambungan ni kuat. Okey, selepas selesai semua kerja-kerja, so kita kena cuci lah tip ni menggunakan cleaning paste ni. Kita sapu dekat sepan basah ni tadi. Okey, pastikan tip ni sentiasa bersih lah. Kita ulang 2-3 kali, kita cuci. Okey, kita tengok tip tu akan berkilat. Okey tuan-tuan, semoga bermanfaat dengan konsen video saya ni. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.